Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera, salam madani. Saya Saiful Nizam bin Samad, calon harapan N32 Endau. Saya ingin menyeru semua warga-warga Endau, marilah kita balik mengundi pada 11 Julai 2026 hari Sabtu. Undi harapan untuk Johor yang lebih makmur. Undi saya Saiful Nizam bin Samad, calon harapan. Calon nombor 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera daripada J Studio di Johor Bahru. Payatul bersiaran untuk kita bersembang, berkomunikasi dan kita bersantai dalam siri kempen pilihan raya umum negeri Johor untuk kita dapatkan berita terkini, untuk kita dapat maklumat terkini dan yang lebih penting memanaskan suasana pilihan raya umum negeri Johor. Jadi alhamdulillah J Studio terus kita bersiaran dan hari ini kita dapat bersama-sama, sangat bertuah kita dapat bersama-sama dengan saudara Saiful Nizam merupakan calon N32 Endau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat kan? Alhamdulillah. Orang sihat. Endau apa khabar orang Endau? Orang Kedah sihat-sihat belaka. Endau ni sebenarnya sebelah mana? Endau sebenarnya dia dekat sempadan Pahang. Sempadan Antara Pahang. dekat Rumpin. Oh. Tanjung Gemuk, Endau. Okey. Bawa sampai ke Mersing. Udang galah lah. Udang galah tu di Rumpin. Rumpin. Endau Kalau ni endaunya? ikan, perikanan, ikan. topok, lekor. Okey. Betul. Itu Endau. Itu Endau. Sebab ramai tak tahu. Kadang-kadang terlupa antara Endau dengan Rumpin dia macam Pahang ke Johor ke? Betul. Tanjung Gemuk tu last lah. Tanjung last Gemuk tu padan lah. dia. Last padan. Jambatan turun je Endau, Johor dah. Okey. Kalau nak pergi Endau, kalau lalu ni mana yang kalau dari Kuala Lumpur mana yang senang? Kalau daripada Kuala Lumpur exit Air Hitam tu, pergi ke Mersing dululah. Air Hitam, exit Air Hitam, plus highway, exit Air Hitam, keluar. Kalau daripada sebelah Kuantan, kita ikut Kuantan lah, Kuantan, Rumpin, terus straight sampai Endau. Okey, baik. Itu. Terima kasih banyak hari ini dapat bersama-sama dengan kita Saudara Saiful. Mungkin ucapkan tahniah syabas bagi pihak J Studio untuk kerana Saiful dapat diterima, mendapat mandat dan juga sudah tentulah sebagai amanah daripada Pakatan Harapan oleh Yang Amat Berhormat pengurusi Pakatan Harapan dinamakan sebagai calon N32 Endau, maknanya untuk memikul amanah tugas tanggungjawab bagi calon Endau bagi pihak Pakatan Harapan. Dan mungkin saudara Saiful boleh terangkan sedikit kan lahir dekat mana, sekolah dekat mana, sedikitlah latar belakang untuk pastikan bahawa satunya orang Johor kenal bahawa orang Johor ada anak muda tokoh pemimpin yang kehadapan, juga Endau juga mungkin akan rasa bangga dengan kehadiran saudara Saiful. Silakan Saiful. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, saya lahir memang di Kuala Lumpur, tetapi saya dibesarkan sepenuhnya di Mersing. Mersing. Endau ni dia duduk dalam Parlimen Mersing. Okey, jadi saya sekolah rendah, sekolah kebangsaan Seri Pantai. Di Mersing. And then lepas tu saya ke sekolah menengah. Sekolah menengah kebangsaan Seri Mersing. Form 1 until Form 3. Selepas daripada tu saya ke MRSM Muar, Johor juga. Okey, selepas daripada MRSM Muar saya berjaya melanjutkan pelajaran. Time tu under JPA ke University of Applied Science Münster di Germany. Dia panggil Fachhochschule Münster lah. Wah, apa tu bunyinya? Bunyi macam Jawa sikit. Itulah tapi dia bahasa Jerman. Dia Jerman dengan Jawa ni dekat-dekat Dekat-dekat. Okey. Sedang layak lah tu. Tapi dekat sana lecture semua dalam bahasa Jerman lah. Jadi saya terpaksa mahir dalam bahasa Jerman dulu. Saya ada
buat A-level di INTEC, International Education Center, UiTM, section 2. Section 17, section 18. Section 18 tak silap. Dengan Jerman punya course lah, DSH dipanggil. DSH dipanggil untuk saya layak masuk ke universiti. So, dia kalau tak lepas Jerman punya language tu, kita tak boleh. Sampai sekarang pandai lagi Jerman? Oh, dah 5 tahun, dah terpaksa, dah mahir, dah boleh lah. Boleh lah, fluent jugalah sikit. Okay. So selepas daripada tu saya bekerja lah. Macam biasa kita balik and then kita bekerja. Mostly saya buat masa saya di Germany, saya belajar automation engineering. Automation. Dia lebih kepada robotik, lebih kepada make things automatic lah, senang cerita, right. Lepas tu lepas bekerja 4 ke 5 tahun macam tu, di beberapa company yang kita orang panggil dalam industri ni system integrator. System integrator ni dia integrate all the system lah. Dia integrate all the system macam production line dekat kilang kereta kan, ataupun di oil and gas, di offshore ataupun plant. So all of those thing dia automatic. So tekan satu button dia running. So kita ni sebagai system integrator, kita integrate lah. Kita install, kita commission, programming, everything kita buat. So selepas beberapa tahun tu saya pun bekerja lah sendiri. Saya buat company sendiri and everything. Until lah sekarang. Buat apa tu? Kamu sendiri buat apa? Dalam bidang apa? Automation, industrial automation. Automation dia servis untuk siapa? Saya kebanyakannya second tier, tetapi end user tu kita panggil end client lah. End user tu mostly dalam oil and gas pun ada, otomotif punya kilang banyak juga, and general industry lah, industri-industri yang lain. Okey, itu sedikit daripada segi Saiful berkaitan dengan latar belakangnya, maknanya orang yang profesional, maknanya itu anak Mersing, anak Mersing, dan hari ini menawarkan diri untuk menjadi calon kepada N32 Endau, dan sudah tentulah kita mengharapkan rakyat Mersing lihat mana tokoh muda yang kita tampilkan daripada Pakatan Harapan, dan sudah tentulah orang Mersing pun orang Endau nak tahu Saiful nak tawarkan apa dekat orang Endau ni. Boleh sedikit. Okey, kalau kita tengok di Endau ni, punca ekonomi yang paling utama adalah perikanan. Perikanan. So saya punya fokus, jika saya diberi peluang untuk berkhidmat, saya akan bangunkan ekonomi untuk nelayan ni lah. Kita akan cuba selesaikan masalah-masalah yang nelayan hadapi ni, disebabkan kalau kita faham ekonomi ni dia berkaitan dengan supply and demand. Baik. So saya simplify. So bila supply kita tak terganggu, everything okay, dan kita meet the demand, dan ekonomi tu akan berkembang lah. So kita akan cuba selesaikan masalah ekonomi nelayan. So saya gelarkan ekonomi nelayan 2.0. Tu yang the first one. Yang the second one, saya ada 5 fokus utama. Yang the second one is pendidikan dan latihan kerja lah anak-anak Endau ni. Sebab saya tahu, saya rasa pendidikan ni sangat penting. Jadi tak banyak pendedahan yang berlaku dekat area ialah Endau ni. Kita faham dia luar bandar. Jadi ibu bapa pun dia tak tahu program-program yang kerajaan dah bagi untuk memudahkan pendidikan, contohnya latihan TVET, skills ni sebenarnya. Sebab di Germany, macam contoh saya, memang background saya TVET, 100% TVET. Jadi hands on punya skill. So saya adalah contoh yang terbaik lah. Jadi macam tu saya boleh contribute kepada komuniti di Endau. So yang ketiga, PKS, usahawan kecil di Endau. Sebab dulu saya tengok 5-10 tahun lepas kedai banyak buka, tapi lately ni makin lama makin tutup, makin lama makin kecil. Di Pahang Tanjung Gemuk pula yang lagi membangun. Jadi kita kena faham lah, kena tanya apa masalah yang dihadapi oleh peniaga-peniaga kecil ni, dan kita try cuba bantu mereka. Yang keempat adalah pertanian moden. So agro makanan di Mersing. Sebab Mersing ni famous lah dengan pertanian apa semua. Jadi kalau nak sustainable, kita kena adapt dengan teknologi, current teknologi lah, which is agro teknologi. Dan yang keempat yang terakhir sekali, yang kelima, dana pendidikan anak Endau lah. Sebab saya tahu ada kawan-kawan saya yang mereka sebelum-sebelum ni tak ada peluang yang sama rata macam saya. Saya alhamdulillah mak bapak saya kerja keras, walaupun tak senang untuk bagi saya pendidikan, tetapi bukan kawan-kawan saya yang lain lah. So daripada situ saya ada semangat sikit untuk
maybe kita bagi something buat untuk dana pendidikan lah. Cukup menarik tu. Maksudnya di kawasan Endau ni kawasan maknanya daripadanya adalah nelayan maksudnya kan. Betul. Sebahagiannya adalah nelayan. Nelayan maknanya dia punya pendapatan lebih-lebih lagi dia Laut Cina Selatan Laut luas. maknanya dia terbuka, dia ada dia bukan hanya 12 bulan, maknanya dia kurang 7 ataupun 9 bulan saja. Betul lah, maknanya dia ada terdah dengan monsun dan sebagainya. Jadi sudah tentulah maknanya kehidupan nelayan di kawasan itu dan juga yang bertani dan juga ni bagi Saiful sebagai orang yang menawarkan diri. Kalau kita tengok dari segi profil di Endau ni, kita ada lebih kurang 28,726 pengundi. Dan daripada ini dia punya pecahan demografinya 22,870 pengundi Melayu, 3,870 pengundi Cina dan 208 pengundi India, maknanya 7, majoritinya adalah pengundi Melayu. Betul. Jadi kalau maknanya pendekatan yang ditawarkan oleh saudara Saiful tadi berkaitan maknanya kita nak mendekatkan masyarakat nelayan itu kepada perkara-perkara barulah perkara baru dan juga daripada segi SME ataupun maknanya PKS itu untuk maju. Agak-agaknya orang Endau boleh terima ke Saiful? Saya ada ke lapangan juga. Jadi memang ini yang mereka rungutkan lah. Nelayan rungutkan masalah, contoh masalah lesen lambat, renewal apa semua benda online, tapi still nak kena pergi jumpa baru diluluskan, macam tu. Jadi saya faham apa masalah yang mereka hadapi. Macam saya cakap, kita kena faham dulu apa yang kesusahan yang diorang dah ada, baru kita boleh datang dengan solution. Kalau tengok pula pengundi ni lebih daripada 40% ni anak muda, maknanya bawah 40 tahun. Kalau saya tadi sebut tadi tentang pendidikan, TVET dan sebagainya, pada Saiful bagaimana penerimaan mereka? Okey, dia berkait rapat balik dengan ekonomi itu sendiri di suatu tempat. Saya ada berjumpa juga dengan belia-belia orang-orang muda dekat Endau ni. Mostly kebanyakan masalah mereka peluang pekerjaan lah. Sebab tu mereka keluar. So apabila kita nak create peluang pekerjaan tu, ekonomi utama yang ada di sesuatu tempat tu mesti kena bangunkan dulu. Baru dia ada spill over, baru dia boleh create peluang pekerjaan. So dan peluang pekerjaan tu contoh nelayan, di situlah kita kaitkan dengan TVET ni tadi. Kaitkan dengan skill apa semua. Kalau nak jadi nelayan, jadilah nelayan yang profesional. Janganlah pakai kapal ataupun yang dah memang orang kata dah lapuk lah kan. Jadi kita maintenance kapal tu pun di situ ada skill juga, ada peluang pekerjaan di situ juga. Latihan itulah yang kita kena utarakan. Terima kasih banyak Saiful, dan di akhir sesi ni saya minta untuk saudara Saiful, kita bagi ruang kepada saudara Saiful, maknanya untuk seru pengundi-pengundi. Ada 28,726 pengundi di Endau ni, khususnya mungkin mereka ada di luar atau mereka ada di sekitar Johor ni, untuk balik mengundi pada 11 hari bulan Julai 2026 nanti, hari Sabtu. Dan yang lebih utama sekali adalah pengundi-pengundi ni mengundi Pakatan Harapan untuk untuk perkara yang lebih memakmurkan Endau, untuk kesejahteraan, untuk daripada apa yang boleh mereka nikmati. Jadi saya silakan saudara Saiful untuk seru mereka, rayu mereka untuk mereka balik mengundi saudara Saiful. Silakan. Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua warga-warga Endau, penduduk-penduduk Endau. Jangan lupa 11 hari bulan Julai nanti, bulan depan, pakat ramai-ramai, kita balik. Yang mana duduk kerja dekat Rompin, yang mana duduk kerja kat Singapura, mari kita balik-balik sama-sama, kita balik mengundi. Undi anda tu sangat penting. One vote counts. Jadi jangan lupa undi Pakatan Harapan, calon Saiful Nizam bin Samad. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada saudara Saiful Nizam, calon N30 Endau, yang telah bersama-sama dengan Pak Yah dalam J Studio untuk kita bersiaran dalam sesi bersama calon, untuk kita dengar dan juga kita hayati, dan kita minta untuk seluruh pengundi Endau untuk memberikan sokong padu kepada Pakatan Harapan untuk kehidupan yang lebih sejahtera, untuk kehidupan yang lebih makmur, untuk Johor yang lebih ke hadapan. Pilih Pakatan Harapan, pilih saudara Saiful Nizam. Terima kasih saudara Saiful. Sama-sama. InsyaAllah moga-moga terus berjaya. Okey, amin.